Aiman, seorang ketua kelab. Baik, tapi mula gila kuasa. 3. Seorang yang pandai bodek demi markah. Syafiqah, seorang yang berani melapor. Lina, seorang yang menyimpan rahsia tetapi akhirnya berubah. Alia, seorang yang teguh pendirian, lawan apabila ada yang salah guna kuasa. Farah, seorang yang jujur dan berani menegur. Hani, seorang yang bersuara kecil tapi menyadarkan. Dr. Rahul, seorang yang tegas dan beretika. Madam Yin, seorang yang tegas dalam tindakan. Inspektor Sarah, seorang yang percaya bahawa integriti bukan pilihan tapi tanggungjawab. Sebuah kelab pelajar di mana kuasa kecil boleh jadi ujian besar. Okay guys, report program kita dah siap. Tapi aku rasa lah kan, untuk markah keaktifan siapa yang siapkan report ni, kita bagi lebih sikit lah dekat orang yang banyak bantu aku. Maksud kau bantu macam mana tu Aiman? Semua orang dah buat kerja sama-sama kot. Tapi kan aku lagi banyak tolong Aiman siapkan fail tu. Takkan tak ada markah ekstra? Tak adalah macam tu. Kita patut bagi markah yang telah ditetapkan. Bukannya kau yang buat lebih, kau yang dapat lebih. Chill lah. Bukannya banyak sangat markah yang dia dapat. Nah, ni untuk tutu yang terhebat kita. Layanan VIP nampak. Alah, sikit je ni. Tapi kalau kau nak tambahkan markah aku lagi sikit pun boleh tak? Aiman, kau ni boleh kau cuba benda-benda macam ni. Kalau kau suka benda-benda yang kecil, beri sadar tau. Farah, kau ni janganlah serius sangat. Air je pun. Bukannya sering ni bagi duit kat aku. Weh, Hasan, aku tak sedar hati lah. Aiman dah macam berubah. Kau perasan tak? Setuju? Dia tolak markah aku tanpa sebab. Tapi dia bagi markah lebih dekat Sri. Aku rasa kan dia dah salah guna kuasa. Kita patut bagi tahu pensyarah penasihat ni. Tapi nanti diorang kata kita tikam belakang pula. Tapi kan kalau kita diam pun salah juga. Kadang kita kena tegur walaupun tu benda kecil. Nanti masalah tu jadi besar. Susah nanti. Syafiqah, tadi aku nampak Lina bagi file tebal dekat Aiman. Macam laporan bajet kelab je. Serius lah, sebelum ni pun aku nampak dia dengan Aiman keluar lambat dari bilik mesyuarat. Mungkin, tapi kalau ada benda pelik, baik bagi tahu pensyarah penasihat. Integriti penting kan? Betul, kita tak boleh diam kalau benda tu salah. Peliknya mengapa Sri dia makan penuh walaupun dia bukan ketua aktiviti. Saya pun perasan juga benda tu. Ini macam dah tanda-tanda berat sebelah je. I rasa kita kena siasat benda ni. Saya rasa saya akan lapor kepada unit integriti universiti. Kita tak boleh biar benda ini berkembang. Tina, aku tahu kau rapat dengan Aiman. Tapi kalau kau tahu dia salah, kenapa kau diam?
Aku tak nak burukkan nama kelab je. Aku ingatkan benda ni tak besar. Dia macam ni Lina. Kadang kita ingat kita selamat saja kita diam. Tapi sebenarnya benda tu lah yang burukkan lagi keadaan. Aku akan cuba betulkan benda ni balik. Hello. Hello Aiman. Aku nak cakap ni, kau dah macam banyak berubah je aku tengok. Berubah? Berubah macam mana tu dia? Taklah, kau macam selfie je aku tengok. Apa yang kau nak sekarang ni? Sebenarnya, aku nak semua orang suka aku as a ketua je. Tak lebih daripada itu pun. Apa salahnya kan? Hah? Apa salah kau cakap? Salah lah kau pilih kasih kot. Bila keadilan hilang, kepercayaan dekat kau sebagai ketua pun hilang lah. Aku sebenarnya tak sangka pun masalah yang kecil macam ni boleh jadi besar untuk kita semua. Okay lah, tak apalah. Bye. Saya Inspektor Sarah daripada Unit Integriti. Boleh tak saya nak semak akaun dan laporan kelab anda? Boleh saya tahu kenapa Puan nak semak laporan kelab kami? Saya terima aduan bahawa awak Aiman terlibat dalam kes pecah amanah. Ini boleh dikaitkan dengan kes rasuah. Hah? Rasuah? Tapi saya tak ambil satu sen pun duit kelab. Tapi Aiman, rasuah ni bukan sekadar duit. Salah guna kuasa dan pilih kasih tu pun tanda awal rasuah juga. Saya belajar sesuatu. Rasuah bukan bermula daripada duit. Tetapi ia juga bermula daripada keputusan yang tak jujur. Bila kita diam, secara tidak langsung, kita juga terlibat sama. Kadang perubahan bermula dengan keberanian yang kecil. Say no to corruption. Rasuah bukan hanya di pejabat yang besar. Ia boleh bermula di universiti dalam bentuk pilih kasih, hadiah kecil atau salah guna kuasa. Tanda-tanda awal rasuah termasuk terima hadiah untuk kelebihan, gunakan jawatan untuk diri sendiri, takut bersuara bila nampak salah. Say no to corruption. Integrity begin with you. Farah, kau jangan. Kau serius sikit lah. 3. Weh, kau perasan nak? Ni sekejap weh. 3. Saya Sarah daripada Unit Integriti. Tak kira. Dah bercakap ni? Dah. Say no to... Kadang Tina, aku tak dapat main-main. Tapi kau tahu dia suka blek. Hey guys, report program kita dah siap. Tapi aku rasa aku tengok kamera pula. Sorry. Maksud kau bantu macam mana ni Aiman? Semua orang dapat. Janganlah dulu. Tak payah dah buat macam tu. Tapi nanti diorang kata kita tu. Alah, sikit je ni. Tapi kalau kau nak tambah makan aku. 3. Saya terima aduan bahawa awak